Ramai orang yang rugi bukan sebab tak simpan emas, tapi kerana terpedaya dengan skim emas cepat kaya. Kebanyakan skim hari ini hanyalah money game yang menggunakan nama emas sebagai umpan. Beberapa tanda mudah untuk kita kenal pasti skim yang meragukan. Contohnya, yang pertama, menjanjikan keuntungan terlalu tinggi. Contohnya, pulangan 70 hingga 100% setahun memang tak masuk akal. Yang kedua, terma pelaburan sering berubah. Nama program lain, tapi konsep yang sama. Letak duit, dapat dividen setiap bulan. Yang ketiga, emas hanya dijadikan sebagai umpan. Tak ada penyerahan emas fizikal dan tak ada kaitan dengan harga emas yang sebenar. Yang keempat, sumber keuntungan tak jelas. Bila ditanya, jawapan berbelit dan tak telus. Yang kelima, pemasaran terlalu menunjukkan kekayaan. Tunjuk akaun berjuta-juta, kereta mewah. Semua itu bukan bukti kejayaan, tetapi umpan untuk menarik mangsa je. Hakikatnya, jual beli emas yang betul sangat mudah. Simpan dan pegang emas fizikal di tangan. Keuntungan datang daripada kenaikan harga emas, bukan janji-janji manusia. Ia mungkin bukan pulangan segera, tetapi inilah jalan paling selamat dan berlandaskan nilai sebenar. Jika tuan-puan nak mulakan simpanan emas, boleh isi borang sign up dekat bawah tu atau DM saya untuk bantu dan bimbing langkah yang betul. Mulakan simpanan emas hari ini. Emas, pasport kekayaan kita semua.